Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri dah. Untuk perkongsian kali ini saya nak cakap tentang disposable picture ataupun disposable memory ataupun memori pakai buang ataupun gambar pakai buang. Yang biasa kita dengar adalah kamera pakai buang. Ni pun yang biasa dengar disposable kamera. Ni kamera pakai buang ni zaman-zaman filem dulu kan. Sekarang ni mungkin ada lagi benda tu, tapi mungkin dah generasi baru tak berapa familiar sangat kan. Dan sebelum saya melalut panjang ni cerita sembang orang tua ni, orang tua nak masuk separuh abad ni, siapa yang nak dengar boleh dengar, tak nak dengar boleh skip lah. Terutama yang anak-anak muda lah, mungkin boring lah dengar atuk atau pakcik ni cakap kan. Pasal generasi sekarang ni dia lebih suka jenis video short ni dalam 30 saat, 1 minit kan. Kalau lebih daripada tu bosan kan. Okay, tak apalah, tak kisah. Okay, yang saya nak cakap tentang disposable picture ni, zaman smartphone ni, kebanyakan orang anggap gambar tu tak penting pun. Dan bukan semua gambar tu penting. Contohlah kita pergi makan tengah hari dengan kawan kan, ramai-ramai kan, ataupun kita jumpa kawan yang lama tak jumpa kan, kita ambil selfie, kita post dekat social media. Itu saya anggap kan disposable picture. Maksudnya ialah macam kita letak di social media tu, macam kita buang. Bukanlah buang, tak guna, tapi maksudnya kalau gambar tu hilang pun kita pun tak kisah pun. Dia lebih kepada macam text message, teks dalam bentuk gambar lah. Dia komunikasi, kita nak bagi tahu kawan kita yang lain yang tak ada kat situ. Tadi aku jumpa member aku kat sini, kita pergi KLCC ataupun kita pergi mana-mana event kan, kita jumpa kawan kita lama tak jumpa, kita ambil, kita post kat social media. Ataupun kita jumpa artis kan, kita ambil, kita post kat social media kan. Dan gambar tu kalau hilang pun kita tak kisah pun. Dan gambar-gambar macam tu biasanya kita tak akan print pun. Contohlah kalau kita jumpa kawan kita ataupun kita pergi event mana-mana, kita ambil selfie, kita ambil gambar dekat meja makan semua kan. Kalau nak print berapa banyak gambar kita nak print kan, dalam setahun, dalam sehari kan. Boleh katakan sekarang ni setiap hari orang ambil gambar kan, banyak kan. Dan tak macam dulu kan. Kalau dulu biasanya lepas kita ambil gambar, mesti kita akan print dan kita akan dapat album gambar macam ni. Dan biasanya orang yang beli filem ni memang niat dia nak print lah. Pasal memang niat dia nak orang kata menyimpan memori tu kan. Kalau tak, dia tak payah. Zaman dulu lagi dah ada dah istilah, bukan istilah, kedai yang memberikan perkhidmatan menyewa kamera. Biasanya orang sewa kamera ni untuk majlis hari jadi. Ini bagi orang yang berada sikit kan. Untuk time cuti sekolah, orang nak balik kampung kan. Biasanya orang akan pergi kedai gambar, sewa lah. Mungkin sehari berapa ringgit macam tu kan. Dan biasanya kalau kita balik kampung ke mana-mana, kita akan cetak lah gambar kita kan. Cetak gambar untuk kenangan lah. Dia macam ni lah gambar arwah atuk saya ni kan. Anak-anak saya tak pernah jumpa lagi atuk saya ni. Memang tak pernah jumpa pun. Pasal masa anak saya lahir, atuk saya ni, arwah atuk saya ni pun tak ada. Dia kenangan ni, gambar ni maksudnya untuk menunjukkan kepada orang yang tak pernah jumpa tu, inilah gambar moyang dulu macam mana kan. Gambar ni diambil di bawah rumah, dan rumah tu pun dah tak ada dah. Dah roboh lah, dan dah jadi milik orang lain lah benda ni kan. So apa benda yang merepek ni kan, dia macam ni lah. Mungkin ada yang nak tengok video ni terpulang lagi, nak tengok daripada mana, sama ada nak tengok gambar tu dari segi kepentingan gambar tu ataupun sekarang ni betul lah. Maksudnya betul lah yang saya cakap ni, gambar pakai buang, gambar tu kita tak anggap penting pun. Dan gambar majlis perkahwinan yang merupakan permulaan kehidupan berkeluarga seseorang tu, atau dua orang tu kan, lelaki bini tu, pun dah tak dianggap penting sangat pun. Tak dianggap penting tu maksudnya kebanyakan orang sekarang ni, ramai yang macam saya beritahu sebelum ni kan, memilih untuk package untuk gambar soft copy saja. Sebab dia reason dia murah lah kan. Soft copy biasanya kalau melibatkan album ni makan masa beribu kan. Soft copy ni mungkin 800 ataupun 1000. Tengoklah jenis edit ke macam mana kan. Bagi Google Drive, ambil. Dan saya percayalah kan, kebanyakan orang yang memilih memilih soft copy ni kan, jarang lah dia nak print kan. Takkan nak print sekeping-sekeping macam ni kan. Memang tak cantik kan. Lepas tu takkan nak buat photobook ataupun coffee table book kan. Kalau nak buat sendiri, benda tu makan modal juga, makan duit juga, dan makan masa. Bila dah sibuk honeymoon sana sini, entah ke mana-mana kan, itu okey lagi. Ada lagi teruk, Google Drive yang fotografer bagi tu pun, ialah fotografer ni biasanya dia bagi Google Drive tu mungkin untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Lepas tu dia delete kan. Pasal Google Drive ni, contoh kalau dia ada ramai klien kan, bila dia ramai klien, cloud ataupun Google Drive tu, storage tu kena bayar tau kan. Bila dah banyak-banyak gambar kan, memang dia akan delete lah gambar tu. Mungkin orang tu dah kahwin 2-3 bulan,
Dia dah download lah. Mungkin dia dah download kan. Okay, dia dah download. Dah happy honeymoon sana sini. Lepas tu dia pun tak ingat dia letak kat mana tu pun dah terdelete kan. Tanya balik fotografer, mana gambar aku dulu kan, dah tak ada, dah hilang kan. Tapi kalau ada physical, lebih selamat lah. Tapi itulah, bergantung masing-masing lah kan. Ni memori masing-masing. Kalau you rasa tak penting, tak apalah, tak ada masalah pun kan. Bukan masalah saya kan, cuma saya nak kongsi pandangan sajalah kan. Macam gambar anak saya ni lah, Haikal, anak pertama saya ni kan. Saya buat dia, boleh katakan photobook. Bukan photobook lah, lebih kepada macam album wedding lah. Album wedding dulu dia buat macam ni lah kan. Saya buat gambar-gambar dia dalam ni. Dan memang tak ramai orang lah yang akan buat gambar anak dia jadikan photobook. Apa lagi nak buat macam album wedding macam ni kan. Tapi itulah masing-masing kan. Tapi kadang-kadang benda fizikal macam ni lebih tahan lama. Berbanding gambar apa ni, soft copy kan. Kalau kita simpan dalam hard disk, dalam CD kan, ada CD-CD yang dah tak boleh nak buka tu. Macam ni kan. Ada CD-CD yang dah tak boleh buka dah. Pasal apa tak boleh buka? Bila dah lama sangat simpan, memang korup tu. Kadang-kadang bukan apa, kita lupa kerana teringat kan, macam mana gambar anak aku masih kecil dulu kan. Bila ada album-album macam ni, hard copy, kita boleh bagi kepada dia lah untuk kenangan kan. Dan tu macam saya beritahu lah, kenangan ni bergantung pada individu lah, penting ke tak penting ke, kita pulang lah kan. Ada setengah tu disposable picture kan, tak ada benda pun kan. Kita ni bukannya anak raja, anak VIP, anak Perdana Menteri kan, yang orang akan cari balik gambar kita tu kan. Macam dalam perkongsian sebelum ni kan, fotografer yang merakam gambar hari kemasan tu, Ng Wei Hong pun, tak ada ramai yang peduli pun kan. Tak ada ramai orang nak buat dokumentari tentang dia pun. Walaupun dia tu adalah individu yang bertanggungjawab merakam gambar sejarah negara. Dan di kalangan fotografer sendiri pun tak ada nak mengangkat dia kan. Jadi kalau di kalangan fotografer pun tak ada nak mengangkat dia, apa lagi orang lain yang tak ada kena dengan bidang dia, takkan nak harapkan engineer pergi highlight fotografer. Takkanlah doktor nak pergi highlight kan. Dia ni lah fotografer yang sebenarnya merakam ni. Takkan pilot kapal terbang nak highlight. Dia ni lah jurufoto yang merakam gambar hari kemerdekaan negara kan. Kita sebagai fotografer pun tak tahu kan. Okay lah, berbalik kepada disposable picture tu, macam saya beritahu tadi lah, tak semua gambar tu kita akan cetak lah kan. Dan zaman sekarang ni memang macam tu lah. Dia lebih kepada text, macam text message tu. Kita pergi KL, CC ke, pergi pavilion ke, pergi event mana-mana, jumpa kawan, kita ambil gambar, kita post di social media. Dia disposable lah. Disposable memory. Gambar tu kalau tiba-tiba hilang ke delete ke, kita rasa tak kisah pun. Tak ada ralat pun lah. Tak ada benda kan. Kita just santai. Bukan gambar penting lah. Tapi ada masa dan ketikanya kadang-kadang kita rasa menyesal juga. Contoh kalau ada bencana lah. Biasanya kalau bencana alam ni, banjir terutamanya kan, biasanya antara harta yang orang paling cari kan, selain daripada wang ringgit, emas apa semua, benda-benda berharga kan, antara benda yang orang cari adalah gambar. Banyaklah artikel-artikel yang saya baca yang orang-orang tua terutama dia cari gambar husband dia cari gambar bini dia cari gambar keluarga dia yang masa banjir. Pasal apa? Itulah satu-satunya kenangan yang dia ada. Maksudnya itulah satu-satunya gambar yang ada di dinding rumah dia ataupun ada dalam dekat album yang ada dalam rumah dia yang mengingatkan dia kepada keluarga dia. Gambar-gambar lain tak ada. Maksudnya dia bukan menyimpan dalam cloud ke benda-benda tak ada kan. Kadang-kadang gambar ni boleh memberi kita ketenangan, kesedihan. Tengoklah macam mana kan. Macam ni saya nak share ada satu filem ni, tajuk dia Camera. Mungkin tak ramai orang tengok lah filem dia. Saya sebut ada ke filem tajuk Camera kan. Pasal dia bukanlah cerita yang hebat macam Spiderman ke Transformer ke, tapi ada satu scene tu yang menyentuh hati saya kan. You nak tengok, you boleh cari lah. Ada budak ni, bukan budak ni tanya lah kan. Budak dia beritahu orang tua kan. Dia beritahu budak ni kan, you nak tahu tak apa tu fotografi? Dia nak tahu tak apa tu fotografi kan. I tell you lah, dia kata kan. Dia punya gambar tu, fotografi tu heartbreaking dan painful. Gambar tu is heartbreaking dan painful. Sangat menyakitkan hati dan painful lah kan. Sebab apa you tengok lah video tu kan. Pasal saya nak cerita nanti panjang kan. Tapi ada kebenaran juga dengan kata-kata itulah kan. Dari side tu lah. Tapi dari segi lain dia juga memberikan ketenangan. Kadang-kadang yelah kan, bila kita ingat balik, contoh lah macam arwah atuk saya ni kan. Kadang-kadang bila kita tengok balik gambar ni, kita terbayang balik lah memori masa kita bersama dia, waktu kita balik kampung. Bersusah payah atuk kita ni pergi cari ikan di sungai kan. Untuk anak-anak dia cari udang, keharuan untuk makanan kan. Dan
Dan arwah atuk saya ni dia minat. Dulu kalau dia datang ke rumah, wrestling kan, memang nombor satu lah. Kalau dia ada memang kita akan duduk dengan dia kan. Tapi itulah, benda ni dia bukanlah sesuatu yang penting sangat kan. Ada okey, tak ada pun tak apa. Macam gambar saya dengan arwah Aziz Sattar ni kan. Mungkin anak muda sekarang boleh tengok ini gambar AI ni kan. Tapi tu pulang lah kan. Nak cakap AI ke bukan. Tapi gambar ni memang saya jumpa dia secara fizikal. Sewaktu berkunjung ke rumah dia, bukan rumah dia lah, rumah anak dia kalau tak silap dia di Shah Alam dulu lah, dengan tim Jabatan Penerangan, interview dia apa semua kan. Dan kalau kita nak cerita pasal dia dah jadi bab lain lah, tapi itulah maksudnya macam tu lah. Gambar ni akan mengembalikan kenangan kepada dia. Kadang-kadang mungkin kalau anak-anak cucu kita tengok filem Piramli kan, kita pun tengok kan, macam lapuk ke, yang mana ada arwah Ibrahim Aziz Sattar yang berlakon, dan kita beritahu ayah dulu pernah jumpa dia, bukan nak kata betul ke ayah ni kan. Ya je kan. Yalah, Aziz Sattar ni boleh katakan legenda lah kan, legenda sebaris dengan yang berlakon sekali dengan Piramli kan. Dan bila kita cakap kita pernah jumpa dia, macam mengarut kan. Tapi tak kisahlah benda tu kan. Walaupun benda tu betul, anak kita tak percaya, tak ada masalah pun. Yang penting kita sendiri tahu benda tu berlaku dan kita ada cerita dia. Bukan macam zaman AI sekarang ni kan, kita boleh bergambar dengan Salman Khan, nak bergambar dengan Donald Trump pun boleh, nak bergambar dengan Putin pun boleh kan. Nampak macam real kan. Tapi apa cerita yang kita cerita dengan dia kan? Apa pengalaman kita? Tak ada pun. Gambar tu just macam sebagai itu tadi, disposable picture. Kita post di social media untuk hiburan saja kan. Tak ada benda pun kan. So apa yang kita dapat daripada saya punya video lalut-lalut ni kan, so terpulang lah. Ada setengah gambar tu mungkin kita boleh print lah kan, walaupun bukanlah wajib mesti kan, tapi mungkin ianya akan salah satu terapi lah. Saya pernah share dulu di Facebook, tak silap saya, ada satu grup di luar negara kan, ada dia buat satu terapi melalui gambar. Tengok gambar-gambar lama, gambar dia, gambar family dia atau gambar orang lain lah, dia mungkin boleh memberikan sedikit ketenangan lah. Zaman sekarang zaman stres apa benda kan, kadang-kadang contohlah kadang-kadang kita ada masalah dengan family kita dengan anak kita, dengan bini kita apa semua kan, ataupun bini dengan suami kan. Bila kita tengok balik, oh dulu macam mana kenangan kita mula-mula jatuh cinta dengan dia dulu macam mana kan. Bila kita tengok balik gambar-gambar lama tu, kita akan rasa mendamaikan sikit lah kan. Kita tengok kenapa dulu macam ni, sekarang jadi macam ni kan. Kita lah, watak kita kan, dulu macam ni kan. Bila kita tengok balik, kita rasa macam cool down balik kan. Benda ni yang anak muda yang belasan tahun ni mungkin kalau dengar dia tak akan faham kan. Satu ketika nanti akan faham lah benda ni. Okay lah, kalau ada benda nak share ke, nak sembang, nak tambah ke, ataupun ada apa tajuk lain yang saya boleh cakap selain daripada basic foto, macam mana nak ambil gambar cantik, sharp semua kan, boleh tanya di ruang komen lah, ataupun kongsikan di ruang komen lah. Okay, jumpa lagi.